Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang saya hormati para pelajar saya di bawah Seksyen 7G, Kursus Integriti dan Anti Rasuah ataupun KIAR. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar ke Seksyen 7G dan saya adalah pensyarah baru anda yang menggantikan Puan Haslinda. Dan untuk hari ini saya mohon maaf kerana tidak dapat hadir secara fizikal bersama para pelajar sekalian kerana sekarang saya berada di Kelantan, ada satu program seminar di Kota Baru. Untuk sesi kali ini insya-Allah saya akan beri penerangan tentang apa yang kita akan lakukan dan laksanakan sepanjang 14 minggu bersama saya. Untuk makluman para pelajar sekalian, kursus yang anda ambil sekarang ni ialah kursus integriti dan anti rasuah ataupun juga dikenali sebagai KIAR, sebagai KIAR. Sebagai permulaan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya sebagai terpampang di atas, Mahyudin bin Ismail. Mahyudin bin Ismail. Jawatan saya sekarang ni adalah Profesor Madya. Berikut adalah latar belakang pendidikan saya bermula dengan Sarjana Muda Undang-Undang. Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam bahagian di bidang master Sarjana Undang-Undang Perbandingan juga dari universiti yang sama. Dan akhirnya di peringkat doctorate saya buat PhD dalam undang-undang juga, secara spesifiknya undang-undang jenayah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ringkasnya, saya adalah orang undang-undang. Bermula daripada degree saya, master saya dan juga PhD saya dalam undang-undang. Jadi sebab itulah subjek KIAR ni atau kursus integriti dan anti rasuah ni memang sangat berkaitan dengan bidang pengajian saya. Dan insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan para pelajar apa yang terkandung dalam KIAR ini berdasarkan undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang digunakan di Malaysia. Baik, para pelajar sekalian, ini adalah kaedah penilaian. Kaedah penilaian untuk kursus KIAR. Saya yakin Puan Haslinda sudah ada terangkan kepada pelajar tentang perkara ini, tapi spesifik untuk seksyen saya akan detailkan sedikit. Saya akan detailkan dan saya akan mudahkan proses penilaian ini. Secara ringkas, penilaian untuk KIAR di bawah Seksyen 7G ini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ialah kuis midterm ataupun kita kata ujian pertengahan semester. Yang kedua ialah pembentangan kajian kes. Pembentangan kajian kes. Dan yang ketiga ialah public service announcement. So, ada tiga bentuk penilaian untuk para pelajar lulus. Saya akan pergi satu demi satu penilaian ini. Yang pertama sekali ialah kuis ataupun ujian pertengahan semester. Yang mana ujian pertengahan semester ni adalah ujian secara individu. Maksudnya pelajar akan dinilai secara individu dan markah untuk ujian ini adalah 20%. 20%. Ujian ini akan diadakan pada minggu kelima ataupun sebelum para pelajar bercuti pertengahan semester antara minggu kelima atau minggu keenam atau minggu ketujuh. Topik yang akan di-cover untuk ujian ini adalah topik 1 sehingga topik keempat. Dan untuk ujian ini anda perlu menjawab 20 soalan objektif. Penilaian kedua pula adalah pembentangan kajian kes. Bila kita sebut pembentangan, maksudnya para pelajar akan membentangkan. Apa yang nak dibentangkan? Itu kajian kes. Kes-kes rasuah yang pernah dibicarakan dalam mahkamah yang telah ada keputusannya, maka pelajar perlu bentangkan hasil kajian ini. Dan untuk pembentangan kajian kes ini, markahnya ialah 40%. Dan suka saya ingatkan,
Untuk pembentangan kajian kes dan juga public service announcement, ini dua projek ini adalah kerja berkumpulan. 80%. Kalau yang atas tadi, kuis midterm atau kuis pertengahan semester, itu hanya 20% kerja individu. Pembentangan kajian kes adalah pembentangan berkumpulan, yang mana setiap kumpulan ini ada 10 orang ahli. Macam mana saya nak bentuk kumpulan ini? Okey, baik. Dengar baik-baik. Kumpulan yang telah dibentuk pada minggu lepas di bawah seliaan Puan Haslinda dikira terbatal. Kenapa terbatal? Sebab biasanya pembahagian ahli dalam kumpulan di bawah seksyen saya adalah mengikut nombor metrik. Mengikut nombor metrik. Maknanya para pelajar yang mana dalam susunan daftar pelajar, nombor metriknya berada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itulah ahli kumpulan 1. Seterusnya, pembentangan bermula pada minggu keempat. Jadi minggu keempat sekarang ni kalau kita ikutnya sekarang ni minggu kedua, minggu depan minggu ketiga Depa Bali masih cuti dan minggu keempat bermula pembentangan. Tapi memandangkan kita ni baru saja jumpa minggu ni, jadi saya bagi masa lah, bagi masa minggu kedua ni sekarang ni, minggu ketiga Depa Bali kita cuti, minggu keempat adalah untuk kita prepare dan saya akan anjakkan minggu kelima. Minggu kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 6 kumpulan. So, pembentangan akan bermula pada minggu kelima hingga minggu ke-10. Okey, apakah yang nak dibentangkan? Yang nak dibentangkan ialah topik berkaitan kes-kes rasuah berprofil tinggi atau kes-kes rasuah yang berimpak. Senarai kes rasuah tu saya akan kemukakan sekejap lagi dan para pelajar boleh pilih. Baik, sekarang kita masuk kepada penilaian ketiga iaitu Public Service Announcement atau ringkasnya PSA. PSA ni dia macam video pendek lah, kita kata macam tu. Dan markah untuk PSA ialah 40 markah. Dan ini juga kerja berkumpulan. Apa yang anda kena buat ialah setiap kumpulan perlu menghasilkan video pendek yang berdurasi antara 4 hingga 5 minit. Antara 4 hingga 5 minit. Dan semua ahli perlu ada peranan, ada watak dalam video. Mana kalau ada 10 orang ahli, setiap ahli perlu muncul dalam video walaupun 1 saat. Walaupun sebagai orang lalu lalang ataupun mungkin jadi tukar sapu sampah dan sebagainya. Yang penting wajahnya ada dalam video, barulah saya kira ada sumbangan. Tidak memadai sumbangan hanya sebagai editor, penyedia skrip, tidak memadai. Mesti ada watak dan lakonan dalam video. Video perlu bertemakan anti rasuah, integriti, amanah, jujur dan seumpamanya. Jadi anda bebas pilih apa bentuk video yang anda hendak hasilkan. InsyaAllah saya akan kongsikan contoh-contoh video tu dalam grup WhatsApp sebentar nanti. Dan anda boleh tengoklah contoh-contoh yang pernah dibuat oleh pelajar-pelajar sebelum ni. Saya pilih video terbaik. Jadi kalau dapat menyamai standard yang mereka buat, itu lebih baik. Kertas cadangan atau storyline, kita kata proposal, storyline, sinopsis cerita perlu dihantar pada minggu keempat. Maknanya pada minggu keempat nanti bila saya bertemu dengan anda secara fizikal, saya akan tengok sinopsis cerita yang anda nak buat. Gerak kerja penghasilan video ni akan bermula pada minggu kelima. Selepas saya luluskan pada minggu keempat storyline anda, minggu kelima hingga minggu ke-12 anda perlu buat lakonan lah, shooting di mana-mana tempat. Dan video yang dah siap dihasilkan perlu dimuat naik ke media sosial seperti YouTube, IG atau TikTok. Setakat ni ada 2 yang biasa digunakan oleh pelajar iaitu YouTube dan juga TikTok. Dan perlu dapatkan komen, like dan share sebanyak-banyaknya. Seterusnya, video tersebut tidak boleh menyentuh isu 3R seperti iaitu tentang royal, religion and race. Jadi perkara ni kita faham perlu dilakukan secara profesional. Baik, para pelajar sekalian, berkaitan pembahagian kumpulan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, untuk pembentangan kajian kes dan juga video PSA,
Dua-dua aktiviti ini adalah melibatkan kerja berpasukan. Jadi untuk pembagian kumpulan saya akan bagikan mengikut nombor metrik. Jadi saya harap anda jelas tentang kedudukan ahli kumpulan masing-masing dan saya sekejap lagi saya akan paparkan nama kes-kes rasuah berprofil tinggi yang perlu anda kaji dan bentangkan dalam pembentangan berkumpulan. Sekejap lagi saya akan edarkan borang melalui grup WhatsApp borang untuk setiap ahli isikan nama dan melantik ketua kumpulan. Baik, para pelajar sekalian, saya rasa setakat itu sajalah penerangan untuk proses penilaian merangkumi ujian pertengahan semester, kemudian pembentangan berkumpulan dan juga penghasilan video PSA, Public Service Announcement. Jadi saya harap benda itu jelas. Kalau ada apa-apa soalan, boleh type dekat dalam grup sebab saya mungkin sekarang ni saya sedang berceramah di Kota Baru. Jadi insyaAllah lepas habis sesi saya dengan pihak peserta seminar, saya akan jawablah apa-apa soalan yang dikemukakan. Sehingga setakat ni saja. Minggu depan cuti daripada Bali, jadi kita tak ada kelas. InsyaAllah minggu satu lagi kita akan jumpa secara fizikal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.